Assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan daripada Stadium Hang Jebat Melaka untuk match 64 MBSB Bank Championship 2024-25. Kita akan bawakan kepada anda pertembungan antara Melaka FC yang akan menerima kunjungan menentang pasukan Malaysian University. Sedang pun bergerak masuk dengan cuaca yang cukup indah, angin sepoi-sepoi bahasa. Kita akan cuba saksikan apakah kesudahan, apakah jawapan yang akan kita perolehi pada malam ini. Menerusi siaran langsung yang dibawakan kepada anda daripada AFL, menerusi saluran MyTV mana-mana. Oleh Kapten pasukan Muhammad Nasir Basharuddin, dan mereka mempertaruhkan Amirul Ikhwan. Di bahagian atas pula ada Zulkifli bersama-sama dengan Zukhairi, Zulkarnain, Khairul, Hafiz, Haziq, Fikri dan juga Nizaruddin. Ini adalah barisan utama yang menjadi sandaran daripada K. Devon. Manakala bagi pasukan Malaysian University, mereka telah pun menang pada minggu lepas ketika menentang Malaysian Forces dengan keputusan agak selesa 3-0, di mana mempertaruhkan Irfan sebagai penjaga gol, Akil, Zulkarnain, Syahir, Arif di bahagian pertahanan, Saifullah Hadi, Nazrin, Nashran, Akmal dan juga Zarul yang dijadikan sandaran daripada head coach mereka, itu Rizwan Abu Shah. Melaka FC kelihatan bermain dengan 4-4-2, manakala Malaysian University masih lagi kekal dengan 4-5-1, mempertaruhkan penyerang berbisa mereka di bahagian hadapan. Melaka FC cuba untuk mengatur gerak Mitchell, berjaya untuk melakukan hantaran. Kawalan yang baik, cubaan untuk mengacah, satu lagi hantaran. Baik. Hantaran ke dalam untuk Melaka FC. Michael tolakan ke kiri, tidak dikawal. Inverted right back, cuba untuk masuk. Michael, satu rebatan lerit. Dia mempunyai cukup masa. Dia langsung tidak diasak, dibiarkan sahaja untuk melakukan turning dan melepaskan rembatan dengan kaki kanan. Namun sayang sekali, hantaran itu ataupun rembatan itu tidak tepat ke sasaran. Namun mungkin, satu turning yang baik, peluang, diselamatkan. Namun masih lagi belum berakhir. Satu lagi percubaan dan akhirnya dirampas. Tiba-tiba sahaja mereka memperoleh peluang gerakan yang cukup menarik. Dan ini
untuk Akil Hakimi. Bantuan sampai oleh kapten pasukan Saiful Iskandar. Masih lagi Saiful Iskandar, lepas satu hantaran. Oh, namun masih lagi dalam kawalan Malaysia University. Satu lagi hantaran dikeluarkan. Cuba untuk merembat. Akil Hakimi, dia tidak banyak ruang. Melihat saja bola itu melambung di atas kepalanya, apa salahnya mencuba? Bukan sukar, bukan senang. Hantaran ke hadapan, tidak offside. Cuba untuk menggelecek, lepas juga. Oh, dan tukar. Oh, sayang. Oh, cukup terbuka dari jarak yang cukup dekat. Namun tandukan itu dihantar ke atas terlalu jauh. Tidak lepas apa yang cuba dilakukan sebenarnya oleh Nazrin. Namun masih lagi dalam kawalan. Nashran dibuka ke bahagian kanan. Oh, lepas. Oh, baik peluang ini masuk ke dalam kawasan penalti. Mencari rakan, merebat. Oh, dia ada beberapa pemain yang menanti. Namun tidak ada ruang untuk melakukan hantaran. Jadi apa salahnya dia meledakkan satu rebatan. Pantas dikeluarkan oleh Zarul Nizam. Oh, bahaya, kesilapan yang dilakukan. Ada tolakan dan penalti. Dia seolah-olah sedikit gugup tadi. Dia boleh melakukan clearance lebih awal sebenarnya. Namun ada sedikit kesilapan sehingga dia terpaksa untuk melakukan tolakan. Dan sepakan penalti akan diberikan. Circle play. Masuk. Itulah dia. Penjaga gol telah pun. Melaka FC kini melakukan serangan 3 lawan 4. Bantuan telah pun sampai. Cuba untuk masuk ke dalam. Tolakan ke hadapan. Masih lagi berjentuk dikawal oleh Fakrullah. Fakrullah ke belakang. Cuba untuk mencari Khairul Anwar. Khairul Anwar lakukan hantaran. Cuba untuk ditanduk kembali. Satu tandukan. Belum 3 mata. Hafiz. Zarul Nizam menanti. Ditanduk ke belakang. Oh, ya, ditanduk sendiri oleh Michael ke belakang. Dia cuba untuk mengeluarkan bola. Nasib baik Amirul Ikhwan. Bel dibuka ke bahagian far post. Dibawa ke hadapan. Tidak dikawal. Bahaya. Satu percubaan. Wow! Itu adalah hadiah yang terakhir. Pada saat-saat akhir. Pada momen-momen yang mereka cari. Mahukan kemenangan yang secara mutlak. Dan gol itu, gol kedua Melaka, menutup perlawanan pada malam ini dengan jaringan yang cukup cantik, cukup cemerlang. Kita lihat sekali lagi. Gerakan ke hadapan, tolakan ke kanan. Dan pemain nombor 15, Roizat, dengan tenang meledakkan dengan kaki kanan bagi menggandakan gol. 2-0 dan saya percaya penuh untuk Melaka FC. Tahniah kita ucapkan. Dengan 53% penguasaan memihak kepada Melaka FC, mereka ditentang dengan cukup baik. Namun percubaan 27 berbanding 7 jelas memihak kepada Melaka FC. Jadi keputusan penuh 2-0 di Stadium Hang Jebat.